Berlangsung sangat dramatik, berikut hasil perlawanan Johor Darul Ta'zim melawan Buriram United pada perlawanan separuh akhir pertama ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026. Perlawanan separuh akhir pertama ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026 antara Johor Darul Ta'zim dan Buriram United berlangsung dengan suasana penuh debaran dan intensiti tinggi sejak detik awal lagi, apabila kedua-dua pasukan turun ke padang dengan misi besar untuk menguasai perlawanan pertama ini demi mendapatkan kelebihan penting sebelum aksi timbal balik, sambil para penyokong yang memenuhi stadium turut menyemarakkan suasana dengan sorakan yang tidak putus-putus sepanjang permainan berlangsung. Sejak whistle permulaan ditiup, Buriram United jelas mempamerkan pendekatan yang lebih agresif dan berani apabila mereka terus melancarkan tekanan tinggi ke atas barisan pertahanan Johor Darul Ta'zim, menggunakan kepantasan pemain sayap dan kombinasi hantaran pantas untuk memecahkan struktur pertahanan lawan, sekaligus memaksa JDT berada dalam keadaan tertekan sejak minit-minit awal permainan lagi. Johor Darul Ta'zim pula cuba menenangkan permainan dengan mengawal tempoh melalui hantaran pendek dan penguasaan bola di bahagian tengah, namun usaha mereka sering diganggu oleh tekanan konsisten daripada pemain-pemain Buriram yang tidak memberi ruang untuk mereka berfikir atau membina serangan dengan selesa, menyebabkan banyak gerakan mereka terhenti sebelum sempat memasuki kawasan berbahaya. Dominasi awal Buriram akhirnya membuahkan hasil apabila mereka berjaya menjaringkan gol pembukaan hasil daripada satu gerakan tersusun yang bermula dari bahagian tengah sebelum dihantar ke kawasan serangan, di mana kelemahan koordinasi pertahanan JDT dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghasilkan jaringan yang memberi kelebihan awal kepada pasukan pelawat. Selepas memperoleh gol pertama tersebut, Buriram United tidak menunjukkan sebarang tanda untuk memperlahankan rentak permainan, malah mereka terus meningkatkan tekanan dengan melakukan serangan bertali arus ke arah kubu Johor Darul Ta'zim, seolah-olah mahu memastikan mereka menambah lagi jaringan sebelum tamat babak pertama. Johor Darul Ta'zim cuba memberikan reaksi dengan melancarkan beberapa percubaan, termasuk melalui sepakan jarak jauh dan gerakan individu pemain sayap, namun usaha mereka masih belum cukup tajam dan sering berjaya dipatahkan oleh pertahanan Buriram yang tampil dengan disiplin tinggi serta organisasi yang sangat baik. Tekanan berterusan daripada Buriram akhirnya sekali lagi membuahkan hasil apabila mereka berjaya menjaringkan gol kedua sebelum tamat separuh masa pertama, melalui satu lagi gerakan pantas yang memperlihatkan kelemahan pertahanan JDT dalam menghadapi situasi serangan balas yang dilakukan dengan begitu efisien oleh pihak lawan. Dengan kelebihan 2 gol tersebut, Buriram United kelihatan semakin yakin dan selesa dalam mengawal permainan, sementara Johor Darul Ta'zim pula dilihat sedikit tertekan dan bergelut untuk mencari rentak sebenar mereka, terutama dalam usaha untuk menembusi benteng pertahanan lawan yang begitu kukuh. Barisan tengah Buriram memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pasukan mereka terus mendominasi permainan, dengan keupayaan mereka mengawal bola, membuat hantaran tepat, serta membaca pergerakan lawan yang membolehkan mereka mengekalkan tekanan ke atas JDT sepanjang babak pertama. Selain itu, pertahanan Buriram juga menunjukkan tahap disiplin yang tinggi dengan sentiasa berada dalam posisi yang baik untuk menutup ruang-ruang berbahaya, sekaligus menyukarkan pemain-pemain Johor Darul Ta'zim untuk mencipta peluang jaringan yang benar-benar berkualiti.
Walaupun ketinggalan, Johor Darul Ta'zim sebenarnya masih berusaha untuk bangkit dengan beberapa detik serangan yang berpotensi, namun penyudah yang kurang kemas serta keputusan akhir yang tidak tepat menyebabkan mereka gagal memanfaatkan peluang yang ada untuk merapatkan jurang jaringan. Kelemahan di bahagian pertahanan JDT jelas menjadi faktor utama mereka ketinggalan dalam perlawanan ini, khususnya dalam menghadapi serangan balas pantas yang dilancarkan oleh Buriram United yang sering berjaya mencipta situasi berbahaya di kawasan penalti. Sepanjang babak pertama berlangsung, jelas dapat dilihat bahawa Buriram United lebih dominan bukan sahaja dari segi penguasaan permainan, tetapi juga dari segi keberkesanan dalam memanfaatkan setiap peluang yang terhidang di hadapan mereka. Kedudukan 2-0 yang memihak kepada Buriram United pada penghujung separuh masa pertama memberikan kelebihan yang cukup besar kepada mereka, bukan sahaja dari segi jaringan tetapi juga dari sudut psikologi yang mampu meningkatkan keyakinan pemain-pemain mereka. Dalam situasi ini, Johor Darul Ta'zim perlu melakukan perubahan taktikal yang signifikan sekiranya mereka mahu bangkit pada babak kedua, termasuk memperkemaskan barisan pertahanan serta meningkatkan kreativiti di bahagian serangan untuk menghasilkan lebih banyak peluang jaringan. Jurulatih JDT dijangka akan menggunakan waktu rehat separuh masa untuk memberikan arahan serta motivasi kepada pemain-pemainnya agar tidak mudah berputus asa dan terus berjuang untuk mengubah keputusan perlawanan ini. Sementara itu, Buriram United dijangka akan terus mengekalkan pendekatan permainan mereka, mungkin dengan sedikit penyesuaian untuk memastikan mereka tidak melepaskan kelebihan yang telah dibina dengan begitu baik pada babak pertama. Perlawanan ini jelas memperlihatkan perbezaan dari segi ketajaman dan kecekapan antara kedua-dua pasukan, di mana Buriram berjaya menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin, berbanding JDT yang masih bergelut untuk mencari sentuhan terbaik mereka. Babak pertama ini juga menjadi bukti bahawa dalam perlawanan berintensiti tinggi seperti separuh akhir, setiap kesilapan kecil boleh membawa padah yang besar, terutama apabila berdepan dengan pasukan yang cekap seperti Buriram United. Secara keseluruhannya, separuh masa pertama berakhir dengan Buriram United mendahului 2-0 ke atas Johor Darul Ta'zim, sekaligus meletakkan mereka dalam kedudukan yang sangat selesa untuk meneruskan saingan ke babak kedua dengan penuh keyakinan dan kelebihan yang signifikan.